Okey. Rembayung. Okey. Ni dia restoran Rembayung. Ni dia ada ruangan apa ni? Ruangan basuh tangan pun lawa. Dilarang masuk. Suasana di sekitar restoran Rembayung pada malam ni, hari Sabtu. Okey. Ramai ya. Okey, pekerja semua segak-segak bertanjak. Okey, ruangan dalam apa semua hidangan makanan. Ruangan perkistaran di Rembayung. Okey, nampak ni. Apa semualah. Rembayung ada kipas macam masjid lah. Oh, ni ruangan yang lawa lah. Rembayung. Okey. Jom kita pergi. Tu kru. Kita boleh tengok tu. Okey, cepat semua dah order makan lah. Bagi makan kawan-kawan kita mungkin hanya sekali yang makan ni. Tak tahu nak bagi video dah. InsyaAllah. Okey. Tak tahu bila dapat lagi. Order puas-puas. Makan puas-puas. Okey. Wah ni buku dia pun lawa lah. Dibungkus. Okey, boleh. Rembayung. Okey. Boleh dah. Boleh lah apa-apa pun insyaAllah. Makan sama belado semua ada. Okey. Okey. Abang dah order lah. Abang order apa? Mengantuk. Ikan jenahak. Ikan jenahak. Okey, perkenaan jenahak Khairul Amin. Okey. Lagi tak habis pula order banyak. Mana janganlah order terlampau-lampau sangat. Kita order sekadar nak makan. Okey. Jom.